به أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dirizkikan pada pagi ini untuk bertemu lagi bagi membaca ayat yang seterusnya daripada tafsir Al-Jalalain, iaitu ayat yang ke-143. Ayat yang ke-143 daripada surah Al-Baqarah, ayat yang kedua dalam juzuk yang kedua. Okay, kalau dalam juzuk kedua tu dia jatuh ayat yang kedua, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ayat ni panjang. Kita mungkin ambil masa per hari untuk meneliti ayat ni insya-Allah. Iaitu secara asasnya terjemahan ayat yang ke-143 ni, dan begitu jugalah kami telah menjadikan kamu semua sebagai umat pertengahan untuk kamu semua menjadi saksi ke atas manusia, dan Rasul pula menjadi saksi ke atas kamu semua. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang satu ketika dahulu kamu, wahai Nabi, berada di atasnya, melainkan hanya untuk kami mengetahui siapakah yang mengikut Rasul daripada orang yang akan berpaling daripada dua tumitnya. Dan sesungguhnya berpaling daripada tumitnya itu adalah benar-benar satu benda yang besar. Maafkan saya. Dan sesungguhnya pertukaran kiblat itu benar-benar adalah satu benda yang besar, kecuali ke atas orang yang telah Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan tidaklah Allah sama sekali akan mencuaikan keimanan kamu semua. Sesungguhnya Allah terhadap manusia adalah maha lembut lagi maha mengasihi. Itu adalah terjemahan asas bagi ayat yang ke-143. Tapi insya-Allah hari ini kita akan tengok, mungkin kita bahagikan ayat ini kepada dua majlis untuk kita meneliti apa yang didatangkan oleh Al-Imam As-Suyuti dan maklumat-maklumat ilmu yang dapat diambil daripada ayat ini insya-Allah. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pahala baca Al-Fatihah kita kepada Al-Imam As-Suyuti dan juga kepada Al-Imam Al-Mahalli. Itu kita dah jumpa dah huraian Imam Mahalli, iaitu pada surah Al-Fatihah. Nanti kita akan jumpa pula pada surah Al-Kahfi semula. Kerana macam yang kita tahu, Al-Imam Al-Mahalli mula-mula dulu yang menghuraikan ayat-ayat ini. Bermula pada surah Al-Kahfi, bawa sampai habis surah An-Nas. Kemudian beliau patah semula ke surah Fatihah dengan harapan untuk sambung sampailah sebelum surah Al-Kahfi. Namun hanya sempat daripada surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas, dari tengah Quran maknanya. Kemudian bawa masuk surah Al-Fatihah, habis Fatihah, Allah Ta'ala mentakdirkan beliau juga meninggal dunia. Lalu Imam Suyuti, murid kepada Al-Imam Al-Mahalli, ambil tanggungjawab ini dan mula menghuraikan surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampailah sebelum surah Al-Kahfi. Al-Fatihah untuk dua orang imam ini, untuk guru mereka berdua, murid-murid mereka berdua, dan ke atas semua yang telah membaca tafsir Al-Jalalain atau mana-mana kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mahalli dan Al-Imam Al-Jalal As-Suyuti, atau yang membacanya, mengajarnya, mempelajarinya. Moga semua mereka yang telah terbabit dengan kitab ini dan apa-apa karya dua orang imam ini diberikan pahala Al-Fatihah oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bacaan kita, dan moga sampai juga pahala bacaan kita kepada almarhum abang
Jamil Khair yang dulu pergi pagi bersama dengan kita di dalam majlis bacaan tafsir Al-Jalalain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata Sayyidina Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, ayat yang ke-143 ni dia berkait dengan ayat yang sebelumnya. Sehingga Tuhan sebut wa kadzalik, maka seperti itulah. Macam itulah. Maksudnya dia berkait dengan ayat sebelumnya, iaitu kalau ayat sebelumnya Allah Taala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ketika Allah menyatakan nanti orang-orang yang bodoh di kalangan manusia akan menyebut apalah yang telah menyebabkan mereka ni menukar arah daripada kiblat mereka yang sebelum ini mereka sudah berada di dalamnya, iaitu Kaabah, Baitul Maqdis, maafkan saya. Katakan wahai Nabi kepada mereka, sesungguhnya bagi Allah itulah timur dan barat. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Untuk orang yang mendapat hidayah itu diarahkan ke jalan yang lurus. Lalu Allah Ta'ala sebut wa kadzalik, maka seperti itu jugalah. Maknanya seperti mereka yang sebelum ini telah Allah Ta'ala menyatakan Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki untuk diberikan petunjuk menuju ke jalan yang lurus. Lalu kata Al-Imam Suyuti di sini bila membahaskan tentang yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, kata beliau jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Lalu kata beliau ai wa minhum antum, di antara mereka yang mendapat hidayah untuk berada di jalan yang lurus, iaitu terus berada dengan atas berpegang dengan agama Islam ini, adalah kaum semua, iaitu para sahabat khususnya ketika turun ayat ni lah, dan juga kita semua. Kemudian disebut dalla ala hadza, yang menunjukkan akan makna ini bahawa kita dan juga para sahabat adalah berada pada jalan yang lurus, adalah Allah Ta'ala sambung wa kadzalik, maka seperti itu jugalah. Kata Imam Suyuti, kama hadainakum ilaihi ja'alnakum ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata. Seperti itu jugalah, maksudnya seperti mana kami telah memberikan hidayah kepada kamu semua untuk diberikan petunjuk menghala ke arahnya, iaitu menghala ke arah agama Islam. Maksudnya terus berpegang dengan agama Islam. Maka seperti kamu telah mendapat hidayah, kamu juga telah kami jadikan kamu semua, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang pertengahan. Dipanggil ummatan wasatah, ummatan wasatah. Kita pun sebut wasatiyah tak? Maksudnya pertengahan. Bila sebut pertengahan ni maknanya melampau-lampau pun tidak, meremeh-remeh pun tidak. Tengah-tengah maknanya. Maknanya tidak melampau dan tidak cuai lah maksud dia. Jadi di sini disebut ummatan wasata khiyaran udula, iaitu umat yang terpilih dan umat yang adil. Umat yang terpilih dan umat yang adil. Jadi kata Sayyidina Al-Imam Mulla Ali Qari dalam kitab beliau Al-Jamalain Al-Jalalain, sewaktu beliau menghuraikan kalam Sayyidina Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau khiyaran udulan. Kalau udul ni maknanya yang bersifat adil. Adil ni maknanya orang yang adil. Kalau kita biasa boleh faham maksud adil ni maknanya dia tidak menzalimi. Tapi adil di sini lebih besar maknanya, iaitu dia tidak menzalimi hak-hak Allah. Bukan sekadar adil maksud dia tidak berlaku zalim kepada manusia, tapi juga tidak berlaku zalim terhadap hak-hak Allah yang telah diberikan kepada kita. Itu asal maknanya lah. Udul ni. Udul maknanya dia boleh jadi saksi di
di mahkamah lah maknanya kerana akhlaknya baik, bukan orang yang kuat menipu, bukan orang yang melakukan dosa, orang yang dikenali sebagai orang yang menjaga hubungan dengan Tuhan. Maka dia dipanggil orang yang adil dalam istilah ilmunya, dalam istilah fiqahnya. Maka dia boleh menjadi saksi. Kerana kalau orang yang menjadi saksi itu entah apa-apa orangnya, rebalah kata-katanya Ustaz apa semalam macam. Orang yang apa itu, dia boleh menipu. Sikit-sikit labunya memang berlabur je lah. Maknanya doa je. Tipu orang, ikut dan dapat duit, cakap tipu maknanya. Maka orang begini bahaya menjadi saksi. Yang menjadi saksi mestilah orang-orang yang adil. Maka umat Nabi Muhammad ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah jadikan kamu semua, wahai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang pertengahan. Lalu kata Imam Suyuti, iaitu umat-umat yang telah, umat-umat pilihan, umat terpilih, dan umat yang bersikap adil. Jadi kalau katanya Imam Mullah Al-Qadhi, kata beliau, qauluhu khiyaran udula zahiruhu annahu atfu tafsirin. Dan sebelah kata beliau lagi, qala Ibnu Jaririn al-udul humul khiyar. Apa maksud orang-orang yang adil? Hakikatnya orang-orang yang adil ni adalah orang-orang yang terpilih. Walaupun kalau ikut maknanya beza. Orang yang adil, kita faham dia tak melakukan dosa-dosa. Orang yang terpilih maknanya Tuhan pilih mereka daripada orang lain. Tapi hakikat orang yang dipilih itu adalah mereka yang adil. Dan orang yang adil iaitu menjaga hubungan dengan Tuhan, mereka inilah yang telah dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikatnya dia adalah seperti penafsiran orang-orang yang umat-umat yang adil. Apa dia? Siapakah dia umat-umat yang adil? Iaitu yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah umat-umat yang telah dipilih menjadi umat Nabi Muhammad? Mereka ini pada ilmu Allah adalah umat-umat yang adil, umat yang adil, iaitu yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Imam Suyuti, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kenapa kita ini penting untuk menjadi seorang yang adil? Kerana kata Allah, kamu semua akan menjadi saksi ke atas manusia. Kita akan jadi saksi ke atas manusia. Lalu kata Imam Suyuti, yaumal qiyamah anna rusulahum ballagathum. Ini adalah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di akhirat kelak, untuk Allah Ta'ala menunjukkan betapanya kita ini adalah umat yang terpilih, umat yang memang bersikap adil, iaitu kamu semua akan menjadi saksi ke atas manusia, iaitu pada hari kiamat nanti kita akan jadi saksi bahawa para rasul manusia sebelum kedatangan kita telah menyampaikan Islam kepada mereka. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita merujuk kepada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan apa yang berlaku di akhirat nanti. Nak kata ya, ni ujian Allah Taala. Pertama, semua orang nak keadaan takut. Hatta Nabi-Nabi pun takut, hatta para malaikat pun sangat takut. Kerana pada hari kiamat Allah Ta'ala memang bersifat dengan sifat yang menggerunkan amat-amat. Sehingga para Nabi dan para Rasul bila dah dengar neraka apa semua, masing-masing tak berani nak minta untuk orang lain. Sebab rasa diri mereka pun tak selamat. Kecuali hanyalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di saat Nabi-Nabi menyebut nafsi, nafsi, diriku, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah. Tak rasa, tak gamak nak minta untuk orang lain sebab rasa diri mereka tak selamat. Maka Nabi Muhammad menyebut ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Maksudnya Rasulullah diberikan kekuatan dari sudut jiwa baginda pada hari kiamat, sehingga saat orang tak berani fikir pasal orang lain, maka Nabi Muhammad fikir pasal kita. Makanya Allah Ta'ala pun memanggil setiap para Nabi. Panggil Nabi Nuh. Wahai Nuh, adakah kamu telah menyampaikan dakwah Islam kepada umatmu? Seorang-seorang. Maknanya kalau dah Nabi-Nabi apa itu, macam mana kita gemak je lah. Itulah sebab tu moga-moga apa yang Tuhan bagi kepada kita, amanah kepada kita, amanah anggota, amanah rezeki, amanah harta, kita gunakan betul-betul dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau kita tak tunaikan amanah yang Allah Ta'ala bagi ke kita, naya kita di akhirat nanti minta Tuhan selamatkan. Jadi ketika Allah sebagai contoh disebut Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, adakah kamu telah menyampaikan dakwah Islam kepada umatmu? Maka Nabi Nuh mengatakan ya. Kemudian Allah tanya kepada umat Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, adakah
Nuh telah menyampaikan Islam kepada kaum. Apa kata umat Nabi Nuh? Tidak. Maknanya tahulah kita bahawa pada peringkat awal ni, sebelum tangan-tangan jadi saksi semua ni, bercakap semua ni, mulut cakap dulu. Tidak ya Allah. Mana ada, kami tak tahu pun, tak ada pun ni nyampai Islam. Ni umat Nabi Nuh secara umum. Umat yang pun mengkufuri Nabi Nuh. Yang melawan Nabi Nuh pada hayat Nabi Nuh. Udah. Kemudian Allah tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, siapa akan jadi saksi kamu? Apa bukti yang kamu telah menyampaikan dakwah? Umat kamu kata tidak. Lalu umat Nabi Nuh kata apa? Yang akan menjadi saksi bahawa aku telah menyampaikan dakwah kepada umatku adalah umat Nabi Muhammad. Lalu kita pula ditanya Tuhan, adakah betul wahai umat Nabi Muhammad yang Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah? Kita kata ya. Sebab apa? Walaupun kita tak sezaman dengan Nabi Nuh, tapi kita baca Al-Quran, kita dengar hadis Nabi, tahulah kita Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah. Makanya kita akan menjadi saksi untuk memenangkan para Nabi dan para Rasul. Padahal sebenarnya kalau Tuhan tak tanya pun boleh. Tapi sebenarnya Tuhan nak menunjukkan betapanya umat setiap Nabi pun engkar ke atas Nabi mereka. Dalam masa yang sama, kita yang tak sezaman dengan Nabi-Nabi tu, oleh kerana kepercayaan kita, akidah kita percaya pada semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, udahnya yang kita tak sezaman pun kita jadi saksi. Yang Nabi-Nabi benar-benar telah menyampaikan dakwah ke atas setiap umat mereka. Jadi di sinilah yang Allah Ta'ala sebut, dan kami telah menjadikan kaum semua sebagai umat pertengahan. Maksudnya umat yang adil, layak menjadi saksi, dan umat yang terpilih. Kerana dalam ramai-ramai umat para Nabi sebelum ini, yang akan menjadi saksi yang Nabi-Nabi benar-benar telah menyampaikan dakwah adalah kita, iaitu umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Dan Rasul, iaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, akan menjadi saksi ke atas kaum semua. Maksudnya annahu ballaghakum, iaitu Nabi Muhammad akan bersaksi bahawa saya ya Allah telah menyampaikan dakwah Islam ini ke atas umat saya. Dan tak ada pula kita kata, mana ada? Tak ada. Bayar. Umat Nabi yang tak sezaman dengan Nabi, kita tak sezaman dengan Nabi itu pun kita mengaku yang Nabi-Nabi itu telah menyampaikan dakwah. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Allah, adakah dikau wahai Nabi telah menyampaikan dakwah ke atas umatmu? Lalu Nabi kata, ya, kerana saya telah menyampaikan dakwah ke atas umat saya. Maka kita tak ada pula mengingkari seperti umat-umat terdahulu mengingkari. Sebab apa umat-umat dahulu mengingkari? Sebab dia nak cari alasan supaya Allah tidak hantar dia ke neraka. Sebab kalau kufur pada Allah akan dirajam masuk neraka. Itu isu dia. Jadi macam mana untuk menjadikan mereka ni selamat daripada api neraka? Dengan mendakwa yang mereka tidak mendapat sebarang berita pasal agama Islam. Kalau mereka mengatakan tak ada kebetulan yang menyampaikan Islam ke mereka, bererti mereka melanggar perintah Tuhan dan keadaan tak tahu hukum. Sebab tak ada orang ngabarkan mereka. Maka dia akan jadi situasi itu kepada situasi Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni satu masyarakat yang kebetulannya dakwah tak sampai ke mereka. Contoh, tak tahulah Perak Man tu ada Nabi diutus ke demo ke tidak. Geng-geng Perak Man di Lenggong. Semalam saya, anak saya kata, apa-apa tahu tak? Daripada zaman dulu lagi dah ada orang ni. Kalau tengok orang asli di Lenggong tu, nyang-nyang demo tu, Perak Man tu lah. Saya pun tak pernah fikir. Jadi, katakan dia tak, geng-geng Perak Man zaman itu, tak ada Nabi-Nabi di kalangan geng-geng Perak Man. Tak ada Nabi di Lenggong yang diutuskan oleh Allah kepada masyarakat Lenggong. Perak Man pun tak tahu pasal Allah, tak tahu pasal Nabi-Nabi. Sebab kebetulannya tak diutuskan Nabi di Lenggong. Katakan. Kenapa katakan? Sebab kita tak pasti tuan-tuan. Dan tak ada. Sebab Allah Ta'ala juga pernah menyebut setiap umat itu akan diutuskan Rasul. Cuma itu secara umum. Ada kemungkinan yang tak ada Nabi diutuskan ke atas Man contohnya. Katakan memang tak ada. Geng-geng Perak Man. Seronok. Awak selesai. Walaupun tak pernah kenal Tuhan, syurga awak. Sebab Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mu'azzab mana-mana kaum, sehinggalah diutuskan terlebih dahulu Rasul kepada mereka. Sebab kalau dah diutus Rasul, dah tahu kebenaran, tolak juga, layaklah kena balik ke dalam api neraka. Jadi setiap umat Nabi-Nabi ini, mereka dah rasa tak selamat. Jadi cara mereka nak selamat tu, cara apa mana? Dengan mengatakan, mana ada Nabi-Nabi ni nyampaikan dakwah ke kami, tapi masalahnya dia nak menipu apa.
Macam mana sebab masalahnya Allah Ta'ala mengetahui perkara tersebut. Cuma Allah nak buktikan yang demo ni berdoa dan Nabi Muhammad serta umatnya menjadi saksi bahawa para Nabi dan para Rasul adalah orang yang benar yang telah menyampaikan dakwah. Sebab itu di sini disebut dan Rasul akan menjadi saksi ke atas kaum semua, iaitu menjadi saksi. Rasul akan menyatakan bahawa baginda telah menyampaikan dakwah Islam ini ke atas kita. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kita berhenti sini dulu. Besok kalau ada rezeki kita masuk pula wama ja'alnal qiblata sampailah hujung ayat kalau direzekikan Tuhan. Kalau tidak mungkin ayat ni saja 3 hari. Kita cuba fahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti dulu di tafsir Al-Jalalain dan kita sambung pula kepada bacaan hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada hadis yang pertama. Hari itu kita dah tengok dari sudut mukadimah kitab ini, kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dan kita dah tengok tajuk mula-mula dalam Sahih Al-Bukhari adalah kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah permulaan wahyu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyokong tajuk ini, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan ke atasmu dan juga sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi selepas daripada baginda. Jadi ayat ini telah kita bahaskan dan tajuk ni juga telah kita bahaskan. Hari ini kita akan masuk hadis yang pertama daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah kita sama-sama bacakan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pahala Al-Fatihah kita kepada Al-Imam Al-Bukhari. InsyaAllah bulan 5 ni saya akan ziarah beliau biiznillah kalau panjang ke usia. Kawan-kawan ngajak pergi ziarah ke Imam Bukhari. Kalau tuan-tuan nak, kita ramai pergi ke sana. Sekali dengan saya esok. Dia esok kata, InsyaAllah, saya esok pun pergi juga biiznillah. Baik, kita sama-sama baca Fatihah. Moga sampai Fatihah kita kepada Al-Imam Al-Bukhari di Uzbekistan sana, serta murid beliau dan guru beliau dan semua yang telah membaca Sahih Al-Bukhari. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Sayyiduna Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata dengan sanad guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani dan para guru yang lain, yang dengan sanad mereka bersambung sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kata Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laythiyya yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari, Al-Humaydi telah menceritakan kepada saya. Nama-nama yang kita dengar ni tuan-tuan, ini adalah ulama-ulama hadis yang paling terpilih. Sebab tu kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, bila kita baca Sahih Bukhari, sebenarnya kita juga menyebut tentang nama-nama tokoh, ulama-ulama paling tinggi derajatnya dalam setiap zaman. Sebab Al-Imam Al-Bukhari hanya memilih hadis-hadis yang tinggi derajatnya, yang sahih sesahih-sahihnya, untuk beliau pilih. Sedangkan hadis sahih bukan hanya hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari. Ada macam-macam lagi hadis sahih. Tapi yang paling tinggi sekali darjatnya adalah hadis sahih Al-Bukhari kalau mengikut pandangan jumhur para ulama. Kebanyakan para ulama berpendapat
Yang antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, Sahih Bukhari lah yang lebih tinggi darjatnya. Makanya nama-nama yang kita dengar ni adalah nama-nama ulama-ulama besar dalam setiap zaman yang mereka ini telah diteliti hadis mereka oleh Imam Bukhari sehingga dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kerana takdir katakan dalam tengah-tengah tu katakan ada di kalangan tabi'in yang tidak kuat, maka Imam Bukhari tidak akan menerima hadis itu walaupun guru beliau yang membacakan hadis itu kepada beliau kuat dari sudut darjatnya. Kerana Imam Bukhari menjadikan setiap generasi daripada beliau sampai ke Nabi hendaklah mereka yang mencapai tahap yang sangat tinggi. Maka kalau kita rajin tuan-tuan, kita boleh cari pula Al-Imam Al-Humaidi ni apa ceritanya tak? Guru Imam Bukhari. Kemudian Sufyan mana satu ni? Sufyan As-Sawri ke Sufyan bin Uyainah contohnya. Macam mana keadaan dia, orangnya apa cerita, kisah hidupnya. Maknanya nama-nama besar ni kita akan jumpa dalam setiap kali baca hadis. Namun dengan sebab masa kita terhad, saya tak sempatlah nak menceritakan nama seorang-seorang. Kalau tidak memang hidup lah rasanya. Cumanya kalau tuan-tuan berkesempatan balik rumah tu, tengok balik, cari balik hadis Sahih Bukhari, tengok Humaidi ni apa cerita orang ni. Sebab kita akan jumpa nama-nama ni berulang kali. Kalau kita rajin, kita boleh buat homework di rumah masing-masing dan cek seorang-seorang tu apa kisah hidup masing-masing. Dan kisah orang-orang soleh ni dia akan bagi kesan kepada kita. Sebab dia tengok cara dia menghidup, cara dia dengan Tuhan, maka dia akan bagi kesan kepada kita. Baik, di sini disebut Al-Imam Bukhari kata apa? Al-Humaidi telah menceritakan kepada kami. Guru beliau salah seorangnya bernama Al-Humaidi. Ulama besar di Mekah. Siapa namanya? Abdullah bin Az-Zubair. Macam nama sahabat tu. Abdullah bin Az-Zubair. Tapi di sini bukan sahabat. Ini adalah guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Beliau pula berkata, kami telah diceritakan oleh Sufyan. Beliau telah berkata, kami pula telah diceritakan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Beliau telah berkata, saya telah diberitahu oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taymi bahawa sesungguhnya beliau, iaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taymi, telah mendengar daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Yang mana Alqamah bin Waqqas Al-Laythi berkata, saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saat beliau berada di atas mimbar, beliau berkata, baik, hadis ni dibacakan oleh Sayyidina Umar sedang beliau berada di atas mimbar. Kalau ikutnya macam hari Jumaat lah. Mungkin besar hari Jumaat. Mimbar mana? Mimbar Nabi. Maknanya mimbar di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Sayyidina Umar dulu pada zaman beliau jadi khalifah, beliau berkhutbah di mimbar Rasulullah SAW. Jadi dalam satu khutbah beliau, kemungkinan besar khutbah Jumaat, atau mungkin khutbah raya ke wallahualam. Cuma kalau khutbah raya, para sahabat tak sembahyang di masjid, dia sembahyang di kawasan lapang. Kemungkinan besar ini adalah sembahyang Jumaat. Lalu Sayyidina Umar ketika sedang berkhutbah telah membacakan satu hadis Nabi. Dalam ramai-ramai itu ada satu orang bernama Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, atau ulama besar di kalangan tabi'in, yang dengar khutbah Sayyidina Umar. Dalam keadaan ramai-ramai demo tu, beliau seseorang yang menceritakan kepada generasi selepas. Nak katanya subhanallah, seramai alam yang ada dalam majlis khutbah tu, ditakdirkan Tuhan yang menceritakan kepada generasi selepas ni sehingga sampai hadis ni ke kita adalah hanya melalui tabi'in yang bernama Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Kata beliau, saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sewaktu berada di atas mimbar, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya sesungguhnya hanya saja amalan itu dengan sebab niat. Disebut bin niyat. Ada ulama faham bin niyat di sini maksud dia bukan dengan sebab niat, tapi maknanya bersama-sama niat. Amalan itu hanya diterima Tuhan kalau disertakan dengan niat. Ada ulama faham maksud Nabi ni, amalan itu hanya diterima sekiranya dengan syarat ada niat. Tak apalah dari segi terjemahan tu sama ada berserta dengan niat atau dengan sebab niat, dia lebih kurang dan dekat. Dan sesungguhnya bagi setiap seseorang itu apa yang dia telah niatkan. Sesungguhnya seseorang itu hanya akan dapat apa yang dia telah niatkan. Kemudian Nabi sebut, barang siapa, maka sesiapa sahaja yang hijrahnya adalah menuju ke dunia untuk dia mendapatkan dunia tersebut, atau hijrahnya adalah untuk menuju kepada orang perempuan supaya dia boleh menikahi wanita tersebut. Contohnya,
Pergi umrah sebab nak cari orang rumah. Contoh, tak berkait dengan orang hidup dan juga orang mati. Tapi kalau dia sertakan pergi umrah dan merangkak. Merangkak tak apa. Tapi kalau dalam otak dia memang tak terfikir benda lain. Nak cari je contoh. Bukan nak buat umrah mencari. Ni contoh tak ada kaitan dengan hidup dan mati. Kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya adalah untuk menuju ke dunia, dia pergi berhijrah tu sebab nak mencari dunia, supaya dia dapatkan dunia yang dia nak tu. Atau untuk pergi kepada satu orang perempuan supaya dia boleh menikahi perempuan tersebut, maka hijrahnya adalah menuju kepada apa yang dia telah berhijrah untuk pergi menuju ke arahnya. Jadi ini adalah terjemahan kasar bagi hadis Rasulullah yang pertama ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara ringkasnya, kita ambil ringkas tuan-tuan ni tak? Secara ringkasnya, hadis ni dia menceritakan dua benda penting. Pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan hanya amalan itu dengan sebab niat. Berarti secara umumnya apabila satu orang melaksanakan apa sahaja perbuatan, dia hanya diterima perbuatan tersebut. Allah hanya akan menerima perbuatan yang dia buat tu sekiranya yang pelaku tu menyertakan dengan niat. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, kalau kita perasan kena niat puasa, kena niat sembahyang. Bahkan dalam mazhab-mazhab lain pun memang kena niat juga. Cuma dia ada sedikit perbezaan pandangan dalam menentukan pandangan ataupun menentukan perincian tentang niat. Contohnya mazhab Imam Syafi'i, kalau kita nak berniat, oleh kerana niat ni di permulaan setiap ibadat. Itu yang kita kalau sambil berdiri, sebelum nak angkat takbir dah ada niat, jadi aku sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia tak jadi. Dia mesti ketika Allahu Akbar. Sebab itu awal perbuatan. Oleh kerana awal perbuatan solat adalah ucapan Allahu Akbar, masa itulah kena niat. Kalau masa Allahu Akbar tak ada niat, lepas tu tengah baca Fatihah baru niat, ini sembahyang zuhur. Maka ditolak amalan tersebut. Okey, mana buktinya? Imam Syafi'i contohnya memahami berdasarkan hadis ni. Kerana Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Hanya sesuatu amalan itu diterima maknanya oleh Allah Azza wa Jalla apabila disertakan dengan niat, atau diterima hanya dengan sebab ada niat. Itu secara umum. Sebab ada juga amalan-amalan yang kalau tak niat pun sah. Ada juga secara halus-halus tu ada. Contoh kita istinja, pagi-pagi sikit perut, dikayuh, qada hajat, tu niat kita pun masuk lah. Tak ada pula niat kerana Allah Ta'ala saja aku beristinja berapa rakaat dia. Tak ada lah niat apa itu. Basuh je. Lepas tu pakai baju. Allah, tadi dah qada hajat terlupa niat. Kena qada hajat sekali lagi ke? Tak, terus je lah. Satu orang dia bayar hutang. Cuma masa dia bayar hutang tu tak terfikir dia nak bayar dia tak adalah niat, dia sekadar serah duit. Sebelum tu dia dah bawa duit tu, memanglah masa dia bawa duit tu dengan tujuan nak bayar hutang. Masa nyerah duit itu, dia tak hadirkan dalam hati dia ini adalah bayar hutang. Adakah dia kata, minta balik duit tu? Sebab saya dulu berniat. Ada juga amalan yang tidak disyaratkan niat. Tetapi banyaknya amalan, kalau kita buat, mesti ada niat. Barulah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu bahagian. Bahagian yang kedua, Nabi kata, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya, hanya seseorang itu dia akan dapat apabila dia berniat. Dia hanya akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi, dalam bahagian yang kedua ini, ada ulama berpendapat sebenarnya kata Nabi wa innamal likulli imri'in ma nawa ni sebenarnya menegaskan balik innamal a'malu binniyat. Ada ulama faham sebenarnya yang paling utama Nabi nak sebut innamal a'mal binniyat. Adapun ucapan wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap seorang dia akan dapat, hanya dia akan dapat apa yang dia niatkan. Sebagai ulama faham ini sebenarnya huraian nak menguatkan ayat yang pertama. Tapi ada ulama kata tidak, yang pertama lain, yang kedua lain. Yang kedua ni, bila Nabi kata sesungguhnya setiap seorang itu dia hanya akan dapat apa yang dia niatkan, maknanya apabila satu amalan tu kita datangkan niat, macam-macam maknanya, contoh, kita akan dapat pahala banyak. Kalau dia niat tu satu niat, dapat pahala takat dia niat saja. Kalau dia buat amalan itu, dia tak ada niat langsung, tak dapatlah dia niat. Tak dapatlah apa-apa pahala maknanya. Tambah lagi perbuatan tu tak sah, satu. Kalau dia ada datangkan niat macam-macam, contoh, saja aku mengajar kitab supaya orang dapat manfaat. Aku boleh baca hadis Nabi. Aku boleh berselawat. Aku boleh berada dalam majlis yang ada para malaikat.
Macam-macam niat disertakan. Yang semuanya adalah niat-niat yang baik. Bererti dia akan dapat lebih pahala berbanding dengan satu orang yang datang. Aku datang daripada duduk rumah biar aku dengar hadis. Satu niat dia. Dia akan dapat pahala juga. Tapi sikit berbanding dengan orang yang dalam satu amalan tu dia menyertakan macam-macam tujuan kenapa dia buat amalan yang baik tersebut. Sebab Nabi kata, setiap seorang dia hanya akan dapat apa yang dia telah niatkan. Banyak dia dapat. Sikit dia dapat. Tak ada langsung niat, terus tak dapat apa. Amalan pula tak jadi sah secara asas ni. Dan ada juga para ulama berpendapat maksud wa innama likulli imri'in ma nawa ini, contohnya yang saya dengar ni adalah daripada Syekh Ali bin Jumaah hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Syekh Ali Jumaah kata apa? Maksud wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seorang tu dia akan dapat apa yang dia niatkan. Kata Syekh Ali Jumaah, maknanya dikatakan satu orang dia ada niat yang baik, ada azam yang baik untuk buat satu kebaikan, tapi dia tak buat amalan tersebut. Ada keuzuran, contoh, awak target 10 malam terakhir ni memang tidak lelah. Memang nak berjaga, nak ikut sunnah Rasul 10 malam terakhir Ramadan, terus tak tidur. Atau bila tidur, lepas habis kuliah duha, contoh. Barulah baris sampai ke zuhur, nak pergi rehat badan. Malam tak nak tidur langsung, nak ikut sunnah Nabi. Kuhnya, 10 malam terakhir itulah malam yang paling teruk dia. Lepas maghrib je meroloh terus. Isyak pun di hujung-hujung subuh. Sebab ada je hair nampak. Tapi dia ada niat yang baik. Kata Syekh Ali Jumaah, hadis Nabi wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap seorang tu dia akan dapat apa yang dia niatkan. Maknanya oleh kerana dia dah pernah ada niat yang baik untuk buat satu amalan, ditakdirkan dia tak buat amalan tersebut, tetap dia dapat pahala seolah-olah dia buat amalan tersebut. Ustaz Yusuf dah senyum. Maknanya Ustaz Yusuf seronok dengan tafsir yang kedua ni. Kalau ikut tafsir yang pertama, dia akan faham bila Mika ada buat satu amalan yang Mika dapat pahalanya berapa banyak. Ikut Mika niat berapa banyak. Macam tu. Itu maknanya kena buat. Kalau tak buat, ya macam tu je lah. Tapi katanya Syekh Ali Jumaah, bila Nabi sebut innamal a'malu binniyat, Nabi cerita amalan yang telah dibuat hanya diterima Tuhan kalau ada niat. Kemudian amalan yang kamu tak buat tapi pernah ada niat yang baik, tetap akan dapat pahala seolah-olah kita buat amalan tersebut. Kemudian sambungan hadis kita jumpa esok biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sebab hadis ni dia ada pula faman kana hijratuhu, itu apa ceritanya? Kita bertemu pada pertemuan besok biiznillah subhanahu wa ta'ala untuk kita melanjutkan hadis yang pertama biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tangguhkan dengan selawat dan salam ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Hadis pertama tak habis. Kita ada 7,658 hadis. Hari pertama ni pun tak sampai semua. Kita ada 7,658. Ada hadis panjang. Harus kat 2 bulan satu hadis yang panjang. Tak apa. Hadap je tuan-tuan. Sampai Tuhan izinkan. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak mula, tak gerak Pak kata cikgu tak. Kita dah mula tu 4 minit bersikap. Dia bergerak sikit. Dia penting dia terus gerak. Kalau berhenti tak gerak dah.
InsyaAllah kita takwakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Tuhan rezekikan. Itu pun saya tadi masa huraian tu saya pilih-pilih sebenarnya. Kalau kita tengok macam mana ulama huraian, lagi dahsyat. Tapi takat yang kita ambil yang penting-penting, sekurang-kurangnya kita nampak hadis tu apa ceritanya, dan moga-moga bermanfaat dan makin kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sabdaan baginda. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.